Kalau anda bela kucing, mungkin tanpa sedar anda pernah buat salah satu daripada 10 kesalahan ni. Yang pertama, memberi makanan manusia seperti coklat, bawang atau tulang ayam yang boleh membahayakan kesihatan kucing. Yang kedua, tidak memastikan litter box setiap hari sehingga menyebabkan stres dan masalah kencing. Yang ketiga, jarang membawa kucing untuk pemeriksaan veterinar walaupun nampak sihat. Yang keempat, tidak menyediakan air bersih secukupnya sehingga kucing berisiko dehidrasi. Yang kelima, membiarkan kucing terlalu lama bersendirian tanpa rangsangan atau permainan. Yang keenam, menukar makanan secara mendadak tanpa tempoh peralihan. Yang ketujuh, mengabaikan penjagaan gigi dan kuku kucing. Yang kelapan, tidak memvaksin atau tidak melakukan rawatan cacing secara berkala. Yang kesembilan, menghukum kucing secara kasar apabila ia mencakar atau membuang di tempat yang salah. Dan terakhir, menganggap semua perubahan tingkah laku adalah perkara biasa sedangkan ia mungkin tanda masalah kesihatan. Jika anda sayangkan kucing, elakkan kesalahan ini dan kongsikan video ini kepada pemilik kucing lain supaya mereka juga lebih peka.